Melalui strategi yang kedua, iaitu memperkukuh kepimpinan anak muda yang kita rancang ataupun yang telah kita adakan. Antaranya adalah Town Hall Kelantan Generasi Sejahtera yang terbuka kepada seluruh anak-anak muda di Kelantan. Yang keduanya Town Hall Kelantan Future Leader, mana program ini fokus kepada kepimpinan belia yang melalui pelbagai NGO yang berdaftar melalui ROI ataupun juga kepimpinan mahasiswa. Dan yang ketiga, kita telah memulakan apa yang kita panggil Kelantan Future Leader Institute yang memfokuskan melahirkan kepimpinan masa depan. Dan setakat ini kita telah mengadakan satu program pada Februari yang lepas, iaitu Kelantan Future Leader Camp, di mana program ini sasaran kita adalah pelajar tingkatan 4 dan 5 seluruh Kelantan dan juga di luar Kelantan, anak-anak Kelantan yang berada di sekolah asrama penuh, MRSN dan sebagainya. Itu sasaran kita, mana diadakan semasa cuti sekolah. Dan alhamdulillah program ini mendapat satu sambutan yang cukup baik, di mana limit ataupun sasaran peserta kita adalah ataupun kapasiti kita adalah 150 orang dan permohonan yang kita terima lebih daripada 600. Itu menunjukkan minat yang mendalam anak-anak muda dalam kepimpinan. Dan insya-Allah pada bulan depan kita telah buka iklan untuk pendaftaran. Pada 6 hingga 8 Mei pula kita akan mengadakan Kelantan Future Leader Bootcamp. Kalau tadi camp sasaran dia adalah pelajar tingkatan 4 dan 5. Bootcamp ini adalah sasaran dia adalah pelajar lepasan SPM dan STPM dan STAM. Maknanya tunggu result hari 2 ni, insya-Allah kita akan mengadakan program bootcamp selama 3 hari bertempat di Bacok, dan sasaran kita juga adalah 150 orang berdasarkan kapasiti yang ada. Dan pendaftaran telah dibuka semalam dan insya-Allah akan ditutup pada hari Sabtu ni. Dan seterusnya melalui Kelantan Future Leader Institute juga kita akan mengadakan Kelantan Future Leader Academy. Yang ini adalah sasaran dia adalah pelajar-pelajar di peringkat universiti, kepimpinan mahasiswa untuk kita develop atau untuk kita garap untuk menjadi pemimpin masa depan Kelantan, insya-Allah.